Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu inisiatif diumumkan kerajaan sempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda khususnya berkaitan penyelesaian isu penyediaan tapak perumahan bagi generasi kedua Felda dapat dilaksana segera. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata akan menyediakan kertas dasar dalam tempoh sebulan ini untuk dibentang dalam mesyuarat bersama Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier supaya semua kawasan perumahan Felda diizinkan mengadakan rumah kedua segera. Terdahulu beliau berucap pada program Santai Perantau sempena 70 tahun Felda di pekarangan Dewan Perdana Felda Ibu Negara pada 25 Julai. Pada 7 Julai lalu, Anwar mengumumkan 7 inisiatif baru sempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda, termasuk peruntukan RM990 juta bagi membiayai semula pinjaman sukuk Felda serta penghapusan hutang peneroka. Saya nak beritahu keputusan dah kita buat, ya. Cuma pelaksanaannya itu PNB selesai, air dengan itu masalah air itu dengan kerajaan negeri. Sebahagian kerajaan negeri telah pun memulakan, dan kalau ada masalah saya akan hubungi mana kerajaan negeri. Dan kalau ada satu dua kerajaan negeri ada masalah kewangan umpamanya, itu saya akan pertimbangkan untuk Kementerian Kewangan kaji di mana yang boleh kita bantu sebahagian atau separuh. Soal Akta Felda memang dia ambil masa sikit. Saya dah tunggu draft dia. Kata pengurusan besar draft awal ada, akan dibentang ke lembaga pengarah, dan lembaga pengarah sebaik diluluskan. Saya akan segerakan untuk kelulusan Jemaah Menteri dan akan dibentangkan di Parlimen, dan saya bagi arahan supaya dapat dibentangkan sebelum akhir tahun ini. Tetapi soal akta itu bukan masalah, kerana kalau Felda dan Kerajaan Persekutuan dan Pengurusan Felda setuju dan tidak dibantah oleh kerajaan negeri, beberapa program itu boleh dijalankan dulu walaupun akta itu tak pindah. Itu saya nak dia lama, dia lebih arif bab ni.